Lembut-lembut, korang tengok. Rempah-rempah ni jangan buang. Hello guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ni saya nak tunjuk tips cara rebus ayam penyet, ayam geprek, ayam gempuk. Ataupun cara buat ayam penyet, ayam gempuk. Ni cara rebus dia. Okey, dekat sini kita ada ayam. Ayam ni ayam kampung, ayam tua kampung. Ada 10 ekor yang kita dah bersihkan, yang kita dah potong 4. 1 ekor potong 4. Sebab apa? Dekat sini kita ayam penyet, ayam gempuk, ayam geprek memang laku, memang laris. Satu hari 10 ekor, 15 ekor satu hari guys. Sebab apa? Kita ada jual online lah, ada Shopee, ada Grab, Foodpanda, semua ada. Okey, hari ni saya nak tunjuk dengan korang cara rebus dia ataupun cara buat ayam penyet, ayam gempuk, ayam geprek. Resipi ni boleh korang nak ambil, tak ada masalah. Nak berniaga ke, nak buat makan sendiri pun boleh, tak ada masalah ya. Saya halalkan. Semoga membantu dan bermanfaat. Okey, dekat sini ada 10 ekor ayam, kita dah potong 4. Tengok sini, dekat. Ni ayam tua ya. Kita guna ayam tua. Sebab apa? Bagi saya ayam tua daripada ayam biasa, saya lagi suka ayam tua ni. Sebab dia tak apa lembik sangat kan. Dia keras-keras sikit. Cuma kita kena rebus lama sikit lah dia. Lebih kurang 3 jam, 4 jam nak dapatkan kelembutan ayam tu. Ataupun kalau korang ada rice cooker kat rumah ataupun nak rebus pakai apa pun boleh, tak ada masalah ya. Yang ni versi saya, kita kena rebus dia lebih kurang dalam 3 jam. Kita rebus dia lebih kurang dalam 3 jam guys. Memang lama. Okey, ni ayam dah bersih, dah siang semua, dah bersihkan. Kemudian bahan-bahan yang paling penting kita nak merebus ayam, tengok sini. Ni bahan asas dia. Okey, kita kena ada sini bawang putih, kunyit hidup, lengkuas, halia, kemudian serai. Ni bahan-bahan ni kita chopper ataupun kita blend halus, kemudian baru kita taruh dalam ni nanti. Okey guys, siapa-siapa nak makan ayam penyet, ayam geprek, korang boleh datang sini dekat Taman Sentek Belatuk 5, restoran Jainur, warna hijau, meja hijau, ataupun korang boleh booking dulu, nombor ada dekat bio. Dia dekat sini dia punya rasa lain tau. Korang takkan dapat cita rasa dekat sini dekat tempat lain. Sini rasa dia lain daripada yang lain. Korang boleh cuba. Saya cakap banyak pun nanti tak ada guna juga kan. Korang datang je sini dulu. Okey? Ataupun siakap murah-murah pun ada. Macam set 28 memang dah viral kan. RM28, tom yum, telur, nasi 2, siakap 3 rasa. Okey? Sekarang kita nak merebus. Alright? Korang tengok video ni sampai habis, kemudian baru share, komen, like. Jangan tengok video skip-skip separuh-separuh kemudian komen ini tak taruh, itu tak taruh, ini tak letak. Susah nanti. Okey, biasakan tengok video sampai habis ya. Alright. Kuali. Okey, sekarang kita mula nak merebus. Okey, kita masuk je semua. Boleh sendiri pun tak ada masalah. Ni kita rebus lebih kurang dalam 3 jam ya. Tengoklah kalau dah lembut, macam 2 jam dah lembut api besar, 2 jam boleh angkat dah. Okey, kita biarkan dulu dia, kita rebus dulu. Nanti dah lembut, air dah surut, air dah susut, baru kita masukkan bahan-bahan yang kita sediakan tadi. Ni lah kering. Okey, 3 jam. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 5 guys. Pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 8. Lebih kurang pukul 8, 8 lebih dia dah lembut. Alright. Okey guys. Sekarang ayam kita tengok air pun dah susut. Air dah tinggal sikit. Kita start rebus tadi pukul apa? Pukul 4, pukul 5. Pukul 4. Sekarang dah pukul 7. Lagi tinggal 1 jam. Sekarang kita nak taruh rempah-rempah dia. Ni bahan yang kita dah kisah. Lengkuas, kunyit, bawang putih, serai. Okey. Kita dah kisah, dah blend, masuk je dalam. Okey. Yang ni jangan tambah air lagi tau. Kalau kita nak buat ayam penyet, kalau nak dapatkan dia punya macam abuk-abuk, dia punya kriuk-kriuk tu, kita kena buat macam gini. Okey, air tak perlu tambah lagi. Kemudian kita rebus lagi lebih kurang 1 jam sampai air tu betul-betul kering. Garam 1, 2, 3 sudu garam. Rasa 1 sudu kecil.
Ini nak bagi dia rasa je. Nak bagi apa ni, masin sampai ke ayam tu. Kemudian ada rasa sikit-sikit sampai ke ayam. Okey. Kemudian kita tunggu lagi lebih kurang 1 jam. Kita rebus lagi dia. Air tak perlu tambah lagi tau. Nanti last sekali, akhir sekali nanti baru kita tengok hasil dia macam mana. Oh, wangi dia guys. Sedap. Lagi. Okey. Kita tunggu lebih kurang dalam 1 jam lagi. Sekarang pukul 7. Alright. Okey guys, ayam kita dah siap guys. Wangi dia. Okey. Ayam kita dah lembut tau. Lebih kurang 3 jam 4 jam. Tengok. Dah 7.30. Dah nak pukul 8 dah. Okey. Sekarang kita nak try lembut-lembut, korang tengok. Lembut dah. Alright. Sekarang kita nak masukkan bekas. Masukkan semua dalam bekas ni. Ekor ayam Satu ekor tu dapat 4 ketul gemprek. Ni dia punya tu. Rempah-rempah ni jangan buang. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.